أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukurillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke penghujung Ramadan. Sampai seminggu kita akan bersama-sama untuk mengharungi fasa terakhir Ramadan, dan kita telah pun berada pada 10 terakhir Ramadan. Dan esok insya-Allah kita telah pun berada pada malam yang ke-27. Hari ini pada hari yang ke-26 Ramadan, dan Ramadan hampir pergi meninggalkan kita. Tetamu agung yang kita harapkan untuk bersama dengan kita setahun, tetapi mustahil kerana ketetapan itu daripada Allah Subhanahu wa taala hanyalah pada bulan Ramadan yang datangnya setahun sekali sahaja. Ramadan hampir pergi. Persoalannya, adakah kita akan berubah? Bagaimana pada hari ini kita sibuk baca Al-Quran, melancarkan lidah kita supaya basah dengan Al-Quran, kalamullah. Ada yang boleh khatam dalam tempoh 3 hari, ada yang boleh khatam dalam tempoh 4 hari, malah mampu khatam Al-Quran lebih daripada 5 kali dalam sebulan. Subhanallah. Sebagaimana kita mengetahui bahawa Ramadan, tetamu agung yang hadir datang bukanlah semata-mata untuk kita menahan lapar dan dahaga sahaja, tetapi ia mendidik jiwa kita untuk mengubah hati kita. Persoalannya, selepas Ramadan, adakah ibadah itu semua akan kekal sehingga tubuh badan kita memberi signal kita sudah tidak mampu nak buatnya lagi? Ibu-ibu, ayahanda, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita jangan sia-siakan usia muda kita. Kita jangan sia-siakan kekuatan yang kita ada pada hari ini. Semua ini hanyalah bersifat sementara sahaja. Kita pernah melalui zaman-zaman dulu. Mungkin waktu muda kita penuhi dengan aktiviti yang agak kurang menitik beratkan tentang soal agama, malah kita banyak tumpu kepada keduniaan. Tetapi hari ini Allah masih memberi kepada kita peluang untuk kita mengubah diri kita. Kita sempat lagi nak ubah hati kita, akhlak kita. Tuan-tuan, puan-puan,
rupa paras kekal, tuan-tuan. Tetapi akhlak, adab, masih. Akhlak boleh kita ubah, perangai boleh ubah. Jadi cuba kita tanya diri kita, adakah solat kita masih dijaga? Bila Ramadan berlalu pergi, adakah kita masih bangun malam untuk menunaikan tahajud? Ataupun adakah hati kita selepas Ramadan berlalu, kita balik-balik pada perkara-perkara asal, perkara-perkara yang melampaui batas yang biasanya kita buat, ataupun tidak memberi apa-apa perubahan dalam diri kita. Allahu Akbar. Betapa Nabi berpesan kepada kita, ramai orang-orang yang mana Allah tidak kehendaki puasa, dan berapa ramai orang yang apabila Ramadan berlalu pergi, mereka tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini, marilah kita renung-renung kembali dan kita berdoalah kepada Allah agar kita mendapat pengampunan, menjadikan kita insan yang suci, dan mendapat malam Lailatul Qadar itu di mana ibadah kita pahalanya seperti 83 tahun, malah lebih. Ayuh tuan-tuan puan-puan, teruskan demi mencari malam Lailatul Qadar dan memohonlah keampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.